Di Bandar Tun Razak ada satu pot breakfast terbaru yang wajib korang datang cuba. Ada macam-macam menu untuk korang pilih bersarapan dekat sini. Mana lagi kalau bukan dekat restoran nasi biryani Buloh Ceras. Kalau tengah hari sampai ke malam korang boleh makan nasi biryani, tapi pagi-pagi apa kata korang breakfast dekat sini. Yang bestnya kopi kayu arang ni dibagi percuma je untuk semua pengunjung. Korang boleh minum sampai puas. Korang tengok je lah macam-macam pilihan makanan yang korang boleh makan dekat sini. Sampai penuh meja kita orang ambil. Antara yang ada adalah cucur, sate, lontong kering, lontong basah pun ada. Roti Arab, roti titap, lempeng dan macam-macam lagi, semuanya ada dekat sini. Tak lupa juga ubi rebus, roti puri, soto, nasi lemak paru, nasi lemak ayam goreng pun ada dekat sini. Selain daripada kopi kayu arang dia, korang juga boleh minum kopi ais teh ais dengan green tea yang enak dekat sini. Jadi orang sekitar KL, Ceras, Bandar Tun Razak, kalau korang nak makan breakfast, apa tunggu lagi? Korang boleh datang dekat restoran nasi biryani Buloh yang terletak dekat Bandar Tun Razak, Ceras. Jumpa korang dekat sini.